Dahlah kena buang kerja. Syarikat saman pula untuk bayar 2 juta. Hai, hari ni saya nak share satu kes di mana 2 pekerja yang dibuang kerana salah laku dan syarikat saman pula 2 pekerja ni untuk bayar ganti rugi kepada syarikat. 2 pekerja ni mereka pegang jawatan kanan, jawatan yang tinggi lah dalam jabatan IT syarikat mereka, dan mereka lah yang ditugaskan untuk uruskan urusan pembelian barang-barang IT daripada vendor-vendor syarikat. Dan company perasan ada satu pattern yang pelik di mana vendor yang sama je yang menang tender, dan harga yang vendor-vendor ni tawarkan akan lebih tinggi, boleh cecah sampai 100% daripada vendor-vendor yang lain. Dan bila disiasat lebih lanjut, rupa-rupanya 2 pekerja ni ada hubungan peribadi dengan vendor-vendor tadi. Jadi syarikat pun ambil laptop pekerja-pekerja ni dan lakukan siasatan lanjut dan jumpa 400 spreadsheet yang tunjukkan secret profit. Jadi setiap kali syarikat buat pembelian daripada vendor-vendor ni, pekerja-pekerja ni akan dapat 1% daripada harga belian barang-barang tu. Jadi company pun jalankan siasatan dalaman dan hasilnya pekerja-pekerja ni dibuang kerja atas salah laku, dan ironically mereka filekan tuntutan pemecatan tanpa sebab yang adil dekat Industrial Court. Tapi sebelum bicara selesai, mereka tarik balik tuntutan dekat Industrial Court tu. So lepas tu syarikat saman kedua-dua pekerja ni dekat Mahkamah Tinggi atas breach of contract dan juga tuntutan ke atas secret profit tadi. Hakim Mahkamah Tinggi dapati memang ada breach of contract, tapi hakim tak benarkan tuntutan ke atas secret profit dengan alasan syarikat dah dapat remedy melalui pemecatan tadi, dan kes ni pun dirayu ke Mahkamah Rayuan pula. Mahkamah Rayuan tolak sepenuhnya alasan Mahkamah Tinggi, dan Mahkamah Rayuan putuskan buang pekerja sebab salah laku dan hak untuk saman atas breach of contract dan juga untuk tuntut ganti rugi adalah 2 perkara yang berbeza. Dan dalam kes ni, Mahkamah Rayuan benarkan rayuan syarikat, dan bekas pekerja-pekerja ni diperintahkan untuk bayar hampir 5 juta kepada syarikat dan juga pihak ketiga. So ingat, fiduciary duties tu bukan sekadar simbolik kepada jawatan yang anda pegang. Kalau anda ada hubungan peribadi dengan pihak-pihak yang berurusan dengan syarikat, make sure anda dedahkan bagi syarikat maklum, sebab kalau terbongkar kemudian dan adanya salah laku, anda bukannya akan sekadar hilang kerja, dia boleh bawa kepada satu tuntutan sivil yang mungkin akan mengakibatkan anda kehilangan jutaan ringgit. Dan kalau anda adalah seorang majikan dan anda ada suspek ada salah laku dalam syarikat anda, atau ada pekerja yang tak lakukan kewajipan mereka, dapatkan nasihat guaman dengan segera. Bye-bye. Sejak 2016, we never fold. Built this house on strategy, watch the opposition break. Blueprint on the glass desk, every move that I make. Excellence, passion, precision.